Johor Darul Takzim kini menjadi bahan hinaan fans Selangor FC. Ini selepas impian Harimau Selatan untuk menjulang trofi Shopee Cup terkandas di bumi Thailand. Walaupun JDT mendominasi saingan liga domestik, namun kegagalan mereka untuk melangkah ke final Shopee Cup musim ini mencetuskan kritikan pedas daripada peminat Selangor FC. Gelaran Jaguh Kampung mula bergema di media sosial, merujuk kepada ketidakmampuan kelab TMG itu untuk menyingkirkan Buriram United yang bermain dengan 9 pemain. Sebaliknya, Selangor FC yang tampil sebagai underdog berjaya mempamerkan kualiti tinggi dan berjaya melangkah ke final selepas menyingkirkan wakil Vietnam Nam Dinh FC dengan agregat 4-1. Kejayaan Selangor ini secara tidak langsung telah memalukan reputasi besar JDT. CEO Selangor berpendapat bahawa kejayaan Selangor ini adalah bukti bahawa pelaburan bijak dan pembangunan bakat yang konsisten mampu mencabar dominasi mutlak Harimau Selatan. Selangor tidak perlu bercakap banyak di media sosial. Kami hanya membuktikannya di atas padang. Layak ke final Shopee Cup adalah jawapan paling padu buat mereka yang memperlekehkan kualiti pasukan kami, ujar CEO Selangor itu. Kini seluruh peminat bola sepak Malaysia berharap Selangor mampu membawa pulang trofi Shopee Cup 2026 apabila bakal bertemu Buriram di final.